Okey, contohlah kita nak buat full service lah. Harga sekarang ni tuan-tuan 180 sampai ke 200 lebih. Ikut jenis servis lah tuan-tuan. Anak perempuan komplain, kaburnya aircon tak sejuk. Kalau kabur tak sejuk, lepas tu kita tengok lah. Tapi kalau ikutkan aircon ni macam tak kotor sangat. Maksudnya macam bawa lepas servis. Kadang tak kotor ni tuan-tuan. Kita tengok dia punya filter. Tu sama juga. Tak kotor kakak. Apa, dia kabur tak sejuk. Okey, tuan-tuan kan, kalau kata nak belajar servis aircon, kita ada buat kelas 3 dengan 4 September. Bulan 9. 2 hari, hari Rabu dengan hari Khamis tak silap. Bolehlah register sekarang. Tempat agak terhad lah. Maksimum kita boleh terima dalam 15 orang. Kalau 15 ni dia dah terlalu ramai lah kalau nak ikut kan. Kalau 10 orang tu sedang-sedang elok lah. Tapi tengok lah atas permintaan. Okey, contohlah kita nak buat full service lah. Harga sekarang ni tuan-tuan 180 sampai ke 200 lebih. Ikut jenis servis lah tuan-tuan. Dia kabur aircon tak sejuk, kita try tengok apa benda yang tersejuk kan. Kita try on aircon. Kita tengok tu masalah. Kau pakai 19 ke kakak? Aircon ada timer ni. Buat tengok remote satu lagi. Bukan nak. Nak pilih berapa? Kau jangan ngada-ngada nak pakai sampai 19. 24 je. Contohlah tuan-tuan tak ada alat yang lengkap. Kita nak tahu simptom-simptom aircon ni ada masalah ke tak ada masalah. Kalau kita nak buat troubleshoot, kita kena guna suhu yang paling rendah, 16. Lepas tu kita kena pastikan mood kita ni sejuk. Fan kita full speed. Sekarang kita on. Okey, ni tuan-tuan tak ada, orang kata tak ada alat. Tak ada alat yang lengkap macam kita orang kena ada manifold gas, kita nak kena check gas, lepas tu kita ada clamp meter, kita boleh check amp, kita boleh check voltage, semua tu kita boleh check. Tapi katakan sekarang tuan-tuan tak ada semua tu. Macam mana nak buat? Ni, sekarang ni saya guna benda yang paling basic. Yang ini tuan-tuan pakailah apa screwdriver biasa je. Macam saya ada collar ni, saya pakai collar lah. Senang kerja saya. Takkan nak pakai manual lagi. Orang dah bagi pakai kan. Jangan tak pakai. Tu apa kita nak kena buat? Kita on dulu kita punya aircon. Lepas tu kita biarkan dalam masa kurang-kurang 15 minit. Kalau tuan-tuan nak belajar lebih lanjut, kita buka kelas pada tarikh 3 dan 4 September tuan-tuan. Itu kelas untuk servis sahaja. Dia tak termasuk kerja-kerja nak troubleshoot apa semua tu lah. Kita ajar servis dulu. Lepas tuan-tuan masuk kelas servis, tuan-tuan masuklah kelas troubleshoot. Kalau tuan-tuan nak package, kita ada sediakan full package. Dah ada dah yang book slot. Okey, kita akan buka lah tarikh untuk dia nanti. Dia punya package, dia basic, servis, pasang dan troubleshoot. Dia bedal terus 4. Mana dalam 1 minggu 4 hari ke 5 hari lah kelas tu. Kita tengok sini tadi, di kami power supply ada. Lepas tu power supply daripada indoor hantar pergi ke outdoor pun ada juga. Signal ni kita kena check dia pakai multimeter. So tuan-tuan, kalau nak belajar lebih lanjut, 3 dan 4 hari bulan September nanti kita ada buat kelas untuk servis tuan-tuan. Aircon apa tuan-tuan? Aircon split unit, inverter dan non-inverter. Kita bagi sekali terus. Senang tuan-tuan. Aircon ni ada masalah tuan-tuan. Confirm. Ni masalah dia dekat mana tuan-tuan? Masalah dia dekat outdoor. Okey, kita nak tahu betul lagi ke tak betul, kita tunggu kejap. Kita bagi dia blinking tuan-tuan. Kalau dia terus maintain macam ni, selepas 15 minit masuk ke 30 minit ke, insyaAllah dia mesti akan blinking. So kita tunggu kejap. Nanti saya tunjuk lah macam mana kita nak dapatkan dia punya error code. Tuan-tuan dan puan-puan, stay tune. Tunggu sekejap. Ni kena tunggu ni.